Apa ni? Memberi kesegaran dan ketenangan untuk seisi keluarga. Yeah, boy. Terima kasih atas sokongan anda. Afiat 100 tahun. Okey, skim usaha mangkit ni ialah selama ni memang kita ada masalah di kalangan usahawan, pinjaman lah, alung lah, pinjaman tak dapat lah, dan mereka punya marketing, produk ada bagus tapi tak yang buat marketing. Apa yang saya buat ni, saya buat online, daftar online, pendaftaran dia terbuka kepada semua orang. Kemudian kita cuba matchkan. Contohnya pada malam tadi saya beli semua sampai pagi tadi dengan cara online daripada mereka semua. Dia orang seronok jadinya. Ada masalah yang kita selesaikan dengan kita bantu kita, dan kita bantu kita. Ini yang kita cuba nak ketengahkan. Kalau masalah-masalah tambahan peralatan, kita ada ICU dan ada bank Simpan Nasional, boleh kita buat pinjaman. Saya akan memudahkan mereka untuk membuat pinjaman. Contohnya urusan dengan kerajaan. Ada satu kes seorang pengusaha ikan di kolam air terjun. Dia didenda oleh pejabat Tanah Taiping sebanyak RM116,000. Saya berusaha berjumpa dengan DO dan selesaikan masalah ini, maka dia terlepas daripada cas tu. Tak kena dah bayaran tu, tarik balik. Itu caranya. Maknanya masih lagi ada ruang untuk kita bantu mereka. Kalau ini berjaya kita buat, kita akan wujudkan nukleus. Nukleus tu bila kita besarkan dia akan tambah orang bekerja. Contoh lagi, kalau saya bagi bantuan kepada orang yang buat restoran kek dengan mesin. Bila kek mesin kita makan, kami buat barang tu lebih, boleh jual banyak, dan kami pekerja je. 1, 2, 3, 4 macam Den Cincang yang jual apa kotiau kat Simpan Hall tu, saya bantu buat elok dia punya kedai gerai dia. Maka sekarang dia ada 8 orang bekerja dengan dia. Itu maksudnya. Jadi locally kita boleh selesaikan masalah orang di lokal. Maka dengan cara ini kita boleh menghapuskan masalah kos cara hidup. Ya. Kos itu banyak sangat, tapi kalau dia dapat pendapatan, dia boleh bekerja, ada pendapatan. Jadi okey, alhamdulillah. Tengok berapa ramai yang datang ni. Sebagainya saya selesai dah, kesian dia orang. Ada yang tak cukup, ada yang kena kes alung. Alung okey, alhamdulillah saya dia beri zakat yang boleh saya selesaikan. Ya. Kita nak memahami apa masalah mereka. Tak mudah. Pihak kerajaan pun tak mudah nak. Pegawai pun ada limitation. Pegawai ikut peraturannya. Tak layak tak boleh. Macam saya selesaikan daripada akar umbi. Contoh yang budak nak beli skylight tu kan, 50 berapa lagi. Tapi kalau saya tengok kejujuran dia dan tengok akaun dia betul-betul serius dibuat, jadi saya bagilah. Saya collect balik. Bukan takut saya ambil balik duit modal saya. Setakat ni yang daftar 448 orang. Contohnya ada orang buat madu kulut kan. Madu kulut. Dia tak cukup modal nak beli rumah madu tu kan. Saya tolong belikan 10 biji lah. 16 biji. Hasilnya ialah sebulan berapa? Sekilo kan. Sebulan satu rumah dapat sekilo. Sekilo harga RM100 satu. Saya nak dapat sebotol pun bayar. Dia patut menjadi mentor. Mentor pada abang semua. Ada saya pergi tadi. Okey, Okey, ini contoh lah. Pengusaha madu kulut. Itu contoh lah.